Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat membuka selera ketika buka puasa. Tapi kita cerita bukan pasal buka puasa. Kita cerita pasal makanan yang kita bazirkan sepanjang bulan puasa. Kita jarang tengok kerana dia jarang dilihat atau dipamerkan. Tetapi di sebalik tabir, rupa-rupanya begitu banyak yang telah dibazirkan. Yang bulan Ramadan sepatutnya menjadi satu bulan yang kita ada kesedaraan. Kan? Tetapi oleh kerana realitinya itu menyebabkan kita rasa betul ke kita ni menyimpan ataupun menjaga jangan membazir. Rupa-rupanya kalau ikut catatan saya di Malaysia sahaja sebanyak 90,000 tan makanan dibuang sepanjang Ramadan bersama dengan 3,000 tan setiap hari. Bayangkan, 3,000 tan setiap hari kita membazirkan makanan ketika Ramadan yang sepatut menjadi tempat atau waktu atau bulan yang kita berjaga-jaga soal kesederhanaan, jangan membazir dan sebagainya. Jadi untuk sembang-sembang perkara ini terus kita cakap ni. Cakap terus saja dengan orang yang memang suka cakap terus dan lagi bukan cakap terus lagi terang. Jadi saudara, kita bersama dengan Ketua Aktivis PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Datuk Nazim Johan. Apa khabar, Tok? Kita kenal dia dengan nama Tok Ki. Apa khabar, Tok Ki? Dia Tok Ki, okey. Okey, sepanjang yang saya katakan tadi, kita sudah membazirkan dalam bulan Ramadan yang harusnya menjadi bulan yang begitu mulia, yang kita menjaga soal pembaziran, tapi waktu itu kita telah membazirkan 3,000 tan sehari, Tok. Bagaimana ini? Okey, dia macam ni. Tok Ki bersama persatuan kira-kira 30 tahun. 30 tahun ni, nasib baik Nizal umur muda lagi lah. Okay. Pandai ayat. Dia sebenarnya pengalaman ni agak pelik sebenarnya. Pengalaman kita pelik. Kita pengguna. Ya. Betul ke? Atau tak berguna? Ataupun kita diperguna. Mana satu ni betul ni? Ya. Itu satu ayat bagus tu. Dan pasal dia kalau ikutkan pengguna ni, dia ada hak-hak pengguna. Tapi rupanya kita dah tengok hak pengguna pun tak ada erti. Tak ada erti. Kebanyakannya semua mengarut. Ya. Pasal kalau pengguna, paling tidak dia kena diberi maklumat yang dia nak. Contohnya, okey, laptop ni nak jual, laptop ni berapa harga dia, apa dia punya, semua dia cerita. Buatan mana, dia kena cerita. Tapi adakah kita dapat maklumat yang kita nak? Lepas tu, hak kita untuk memilih nak ke tak nak, pulang pada kita. Dan juga hak untuk dibayar ganti rugi kiranya. Tapi ini nampak tak ada. Kita ni sebenarnya kebanyakannya ditipu. Tipu ni yang kadang tak masuk akal. Contohnya saja nak cerita, orang pergi ke bulan tahun berapa? Tak ingat dah. Masa terlalu kecil. Ya. Dah lahir dah. Udah. Okey. Beria orang celebrate orang sampai ke bulan. Ya. Okey. Rupanya maklumat tu pun tipu. Tak ada siapa pergi ke bulan pun. Contohnya, okey, 911 tahu? Yang orang mati 5,000 orang sekejap je, dalam masa beberapa saat mati habis semua. Okay, September level ni ya, 911 tu. Ya. Pun penipuan. Okey. Y2K. Maknanya dia kata komputer ni nak ubah tahun ni, dia akan berubah jadi gila dia akan semua. rosak semua. Kerjaan belanja bilion. Pun penipuan juga. Tok Ki nak cerita pasal penipuan. Okey, KJ. Bila disoal di parlimen, dululah masa dia Menteri Kesihatan, KJ ditanya, kenapa deal dengan Pfizer? Pasal Pfizer ni rekod cukup buruk, rekod penipuan cukup buruk. Kalau Nizal ada anak. Belum. Ada anak tekak. Anak tekak. Okey. Dia cerita dia, bila orang tanya kenapa kau deal dengan Pfizer yang mempunyai rekod tipu. Yes. Kalau kita nak ambil menantu, kalau dia ni kata Cairlah betul ya, father, cantik. kata dia, ataupun uncle, I am good. I don't smoke, I don't drink, I don't whatever lah. Only maybe sometimes I lie. Tak ada erti, maknanya semua tipu. Jadi tipu ini adalah yardstick untuk kita ukur atas sesiapa. Kalau kita berkawan dengan orang tu kerja dia menipu je. Buka je mulut tipu.
Buka je mulut tipu. Macam mana nak ambil maklumat daripada dia? Apa yang boleh dia ambil maklumat? Jadi kita ni dalam suasana yang tak masuk akal. Kes weapon of mass destruction pun tipu. Kes Libya presiden yang kena bunuh tu pun atas dasar penipuan juga, maklumat yang tak betul. Kes Lady Diana kena bunuh pun penipuan juga. Kes Black Hawk Down pun tipu juga. Maknanya ditipu-tipu maklumat. Okey. Kes Presiden King Faisal kena bunuh pun disulami dengan penipuan yang banyak. Ya. Kes Presiden Iran kena bunuh, Ziaul Haq kena bunuh. Ini semua pembunuhan yang dirancang dan menipu maklumat. Kita rasa macam mana hidup dalam penipuan ni? Geram betul lah. Marah. Dan contohnya yang terkini yang kita duk lawan selama hari ini, iaitu berkaitan dengan penipuan vaksin. Pun tipu juga. Tipu yang tak masuk akal apabila ia kaitkan pula, contohnya penipuan ini dengan pembunuhan. Kalau bahasa Inggeris ni disebut genocide. Genocide maknanya bunuh orang. Bunuh, tipu, dan dia buat duit. Dia buat duit. Bilion dia orang buat duit atas. Cuba dekat sikit. Ni satu nak beritahu orang kampung ni. Ambil tahu. Ambil tahu. Okay. Dia hilang. Okay. Soal kuat. Okay, silakan. Jadi penipuan ni dalam memberi vaksin pun tipu. Sebenarnya kita pun tengok yang terkini lah. Katakan Presiden Trump, dia pun telah potong banyak-banyak unsur penipuan yang di backup oleh syarikat-syarikat farmaseutika yang keluar sana menipu berbagai faktor untuk kerajaan beli vaksin atau ubat. Tipu. Maknanya dia kata benda ni bahaya, rupanya benda ni tak bahaya. Dan contoh jumpa orang yang berkaitan dengan kencing manis. Orang ni berpuluh tahun makan ubat pun tak baik. Tak ada yang baik pun. Jadi orang ni nak diteruskan makan ubat. Tapi supaya tak dia juga. untung. Ya. Jadi kita kena berubahlah. Maksud Tok Ki, kita kena lihat balik. Janganlah biarkan jiwa kita percaya kepada benda-benda yang dilakukan dengan agenda untuk menipu. Menipu kita ni, Red Indian. Berapa juta orang kena bunuh? Tak ada siapa mengaku pun. Contohnya, Red Indian. Di Afghanistan, cerita yang dia orang kena bunuh ni, rakyat kena bunuh ni, elok je tak ada apa. Dibunuh oleh askar antarabangsa untuk buat target shooting. Jadi cuba bayang hina dan lemahnya kita. Apa ada pada nyawa? Apa erti nyawa? Jadi kalau kita ambil mudah, maka kita akan terus ditipu, kerajaan kita pun terus ditipu dan diberi input-input yang palsu. Jadi kita pun percaya pada input itu. Jadi apa nak jadi pada kita? Jadi sama ada kita ni pengguna atau diperguna. Jadi kita kena insaf dan sedar dan buat sesuatu supaya anak-anak kita tidak terus ditipu. Kita makan ubat, itu rupanya makan racun. Baik, bermakna kita sudah jelas. Awal-awal lagi sudah dinyatakan, wahai orang-orang kampung, wahai manusia-manusia di luar sana yang dinamakan pengguna, jangan anda diperguna atau anda jangan jadi tidak berguna. Gitu ya. Akhirnya tak guna. Baik, kita cerita pasal maklumat, kita dah cerita pasal menjadi pengguna, jangan diperguna, kita dah kata kita sedang percaya tetapi kita tidak buat kajian. Ini banyak bergantung kepada kita dan kita menyatakan perlu ada gandingan, sokongan dan dukungan semua pihak yang berminat dan berasa bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu. InsyaAllah. Sekarang ni kita dalam bulan puasa. Kita dah dapat maklumat, kita dah tahu macam-macam, tetapi mengapa masih lagi, kita dah cerita banyak ni. Tok Ki pun dah cakap banyak kali tentang pembaziran makanan. Tiap-tiap kali, bukan hanya ketika bulan puasa, tidak bulan puasa. Soalannya ialah, kenapa masih lagi tidak ada yang memahami bahawa yang kita lakukan ini selama ini pun ialah membazir. Mereka punya sebab-sebab. Pengurusan mengatakan bahawa
kita tak boleh bagi makanan dah digunakan untuk diberi pada orang lain sebab takut dia boleh memudaratkan. Itu alasannya. Ya. Tapi bila alasan itu menyebabkan kepada pembaziran yang keterlaluan, apakah itu satu pendekatan yang wajar kita gunakan? Macam mana ulasan? Okey, macam ni. Ulasan dia yang Tok Ki tengok adalah kebanyakan keluarga Melayu tidak mengajar anak-anak dia untuk bertanggungjawab dengan sepenuhnya. Tak diajar. Tidak diajar juga untuk menghormati. Tidak diajar juga untuk menghargai. Kita pelik. Patutnya kita diajar. Tapi mungkin juga kita diselewengkan. Tapi kita tak nak tengok bahagian tu pasal dulu mungkin kita diselewengkan. Sekarang ni kita independen. Kita tak boleh kata, oh dulu aku kena tipu. Jadi kita kena balik pada asas. Nak buat apa benda sekarang ni. Yang Tok Ki sebut tadi, anak-anak tidak diajar ini untuk bertanggungjawab ni. Menjadikan mereka tidak memegang tanggungjawab dengan sepenuhnya. Even tanggungjawab ni boleh kata, even pesanan. Pesanan pun tak masuk dalam sistem. Okey, cuba tengok ya. Baru ni ada satu keluarga, sebenarnya banyaklah keluarga terbakar disebabkan terkunci dalam rumah. Okey. Baru ni ada juga di Johor, di mana-mana katalah Perak, di mana-mana, dan kebetulan Tok Ki baik dengan kawan bomba ni yang bercerita kebanyakan mereka ini mati kerana asap. Asap yang masuk ke dalam sistem sementara mencari kunci. Sebenarnya tanggungjawab ini tidak sukar. Tapi disebabkan kita tidak mengajar orang kita bertanggungjawab, jadi benda ini terus berlaku. Dan nyawa adalah taruhannya. Okey. Cuba bayangkan, dalam satu rumah, ada kan 5-6 orang. Kakak balik, abang balik. Lepas tu kadang-kadang yang adiknya buka pintu. Lepas tu adiknya pergi tidur, kunci yang ambilnya letak atas. Contohnya ya. Contohnya. Kalau bilik ini terbakar. Okey. Pintu tu kunci daripada dalam pasal tak nak pencuri masuk. Mana kita nak cari kunci? Kalau kita ada tamu. Dah tentu tamu pun tak tahu nak cari kat mana. Kalau kita ada abang ke adik ke saudara, dah tentu tak jumpa pasal asap ni. Tak tahu ke mana. Semalam tengok kunci atas meja, atas kerusi. Carilah. Tak ada. Lepas tu cari pula atas gobok ni. Tak jumpa. Ini gelap ni. Asap dah beria-ria ni. Kita nak bernafas dah susah. Rupanya budak yang baru ni datang, letak atas meja sana. Dalam keadaan gelap, torchlight pun tak ada. Cari torchlight pun tak jumpa. Pasal torchlight dulu taruh atas meja. Ni ada orang datang ubah taruh tepi kursi. Tak jumpa juga. Raba-raba. Dia patutnya kita mendidik keluarga. Kalau gelap pun kau dapat cari torchlight. Letak balik tempatnya. Maknanya pergi raba je dah dapat. Tapi kalau kita tidak mendidik keluarga kita, maka keluarga pun tak faham. Mana nak tahu, cari-cari tak jumpa. Sementara tu 3-4 orang dah duduk kat pintu, tak dapat nak buka kunci, tak ada, collapse. Jadi benda tu sikit. Okey, berapa harga nyawa? Tidak ternilai. Tidak nilai. Tapi berapa harga paku? Paku. Saya tak tengok di pasaran, tapi semurah lah. Murah lah. Maknanya kalau kita ada paku, letak dekat paku tu gantung. Inilah tempatnya. Disiplinkan. Ya, disiplin situ. Kau letak situ. Jangan buat benda yang lain. Pasal kita kena disiplin. Macam semayang pun mengajar disiplin. Yang semua ada ini sebenarnya waktu dia, arah tuju. Tahu atau tidak? Toki dapat tahu. Banyak orang semayang. Sebenarnya semayang kiblat dia di mana? Kiblat semayang. Siapa tetap bila kita pergi rumah kawan kita tanya, kiblat mana? Hala pasar bunga. Pasar bunga mana? Masalahnya pasar bunga tu pun orang pun dah ubah semalam. Jadi dia mula-mula kita kena bercerita pasal arah tuju yang betul. Ya. Kau tidak, kau pergi sembah, patut ke Mekah, kau
Kau pergilah Batu sembah Cave. ke Afrika, ke Batu Cave ke mana ke. Jadi benda ini bukan benda main-main. Jadi kehidupan ini bukan main-main. Kehidupan ini adalah satu tanggungjawab. Yang kita kena pikul dan kita kena pegang dan kita kena ajar anak-anak kita. Okey, berapa ibu bapa, saya nak tanya, ibu bapa di luar sana yang mengajar anak dia jangan membazir? Berapa orang? Kita tengok kadang-kadang ayam makan pun tak licin. Nasi pun terabur. Sedangkan itu boleh diajar. Dan anak yang sama ni lah adalah satu masa esok menjadi menteri. Yang bawa budaya yang sama. Budaya tak kisah tadi lah. Tidak menghargai, tidak berterima kasih, tidak bersyukur, tidak disiplin. Budaya yang sama yang dibawa untuk hidangan dalam masyarakat. Pasal dia pun ada anak dia yang dia pun tak mengajar juga. Jadi kita kena lihat perkara ini secara serius untuk pembentukan akhlak. Kerana kita ini perlu menentukan akhlak kita betul. Buat yang terbaik, jangan tak bertanggungjawab, jangan ambil mudah. Kalau tidak, ia tidak akan berubah. Kita tengok masyarakat Jepun, dia cuba apa yang dia cuba buat. Bilik air pun cuci sendiri. Sini ada cikgu suruh cuci menyapu. Kena saman ibu bapa. Kena marah. Ada tok dia ni Tan Sri. Kau ingat anak aku, cucu aku siapa dia? Hamba? Hamba. Dia ini jadi. Benda inilah yang kita takut. Jadi kita kena mendidik diri kita. Antaranya jangan sekali-kali angkuh. Pasal sebesar zarah pun kita tidak akan berjumpa syurga jika kita angkuh. Jadi nak terima macam mana? Pasal kita dah mendidik diri kita untuk tidak menerima. Tidak bertanggungjawab. Tidak berterima kasih. Jadi ini semua perlu. Yang paling mudah tadi, yang balik cerita tadi, perlu ada kunci. Ikutlah, gantunglah. Jadi kalau gelap macam mana, raba-raba sampai kat kunci tu. Ni raba-raba, dia benda ni, dia kena ingat ya. Maknanya kadang-kadang perubahan sedikit. Tapi, dia jadi sesat. Kesannya besar. Kita 1 degree, kita lari daripada kiblat, tak sampai dia kira 100 km. Cuba bayangkan. 100 km. Jadi itu dalam amalan. Tapi kita dalam kehidupan kita hari-hari, kita kena memahamkan konsep itu. Maknanya kita kena buat pembetulan. Kita kena ada keinsafan. Jadi kita contohnya makan nasi pun sebiji pun habis lah. Bukan ada masalah. Bukan ada berdosa pun. Jadi kita rendahkan diri kita. Sebiji nasi pun kita angkat. Jadi faham. Maksud Tok Ki adalah dalam kita membincangkan soal pembaziran, kita bermula dengan disiplin. Kena. Tanggungjawab, kenal diri. Ini semua rezeki. Walaupun sebutir nasi sekalipun kan, kita kena ambil dan mengiktirafnya sebagai rezeki. Itu orang tua dulu ada kan. Betul. Kau jangan nangis sekarang. Jadi tak boleh diambil nasi mudah. Dan kita di masa yang sama mengajar diri kita menghargai. Contohnya kita ajar anak-anak kita untuk jimat. Bila dia jadi menteri yang ni tak boleh ni. Faham? Dia jadi menteri esok ada orang tak betul. Jadi dia betulkan balik. Dan of course ini memakan effort untuk bawa perubahan. Dan ini perlu dilakukan. Okay. Perlu dilakukan. Saya nak bawa sedikit kepada perkara yang sedikit besar. Maksudnya bukan kepada individu keluarga. Sekarang ini macam mana kita nak membantu, dan bukan membantulah, membawa satu pendekatan mengajak pihak-pihak yang berwajib, termasuklah pihak yang berkepentingan, pemilik syarikat, pemilik restoran dan sebagainya, bagaimana kita nak mengatasi masalah pembaziran. Kerana konsep orang-orang yang menguruskan F&B ini adalah dia tidak boleh simpan. Lepas digunakan untuk buffet, dia kena buang. Okey. Kita kena macam ni, Rizal. Ini serius. Benda ini perlu dilakukan oleh rakyat dan juga pihak-pihak yang bertanggungjawab. Jadi dia kena mempunyai dasar. Contohnya kalau kita kata makanan, nombor 1, makanan tak boleh buang. Nombor 2, makanan kena bersih juga. Makanan kena boleh diurus sebaik mungkin. Adakah kita polisi? Kita kena ada polisi. Macam mana polisi barang-barang yang tak habis? Apa kita buat? Kalau kita tidak ada polisi, maka
Tak habis je buang. Jadi kita nak, kalau saya minta yang ambil kesempatan ini, minta semua jabatan kerajaan, minta semua pengusaha-pengusaha, minta semua agensi-agensi Semua pihak lah untuk bulan puasa ini kita boleh cuba. Untuk bulan puasa ini apa yang kita nak buat adalah kita minta, contohnya kita buat makan dekat hotel mana-mana hotel besar. Dekat hotel besar ni dia order makan katakan 1,000 orang, yang datang katakan 500. Okey, 500 jadi apa? Boleh bawa balik tak? Tak boleh bawa balik. Ada ditangkap pun sebab curi balik makanan. Tu saya nak cerita juga macam mana macam tu. Dia tangkap. Pasal-pasal pun kau ambil. Itu pasal dasarnya tak betul. Yang tangkap tu siapa yang kena tangkap? Tu daripada security hotel. Ya. Bawa balik serah kepada polis. Maksudnya yang mengambil itu adalah siapa? Adalah kaki tangan hotel yang dulu dia baru kerja. Ni ada beberapa kali berlaku mengadu pada kita. Dia bekerja di hotel. Dia baru kerja. Sebenarnya di dapur pun tak ada makanan. Jadi dia ingat balik kan, dia ambil lah yang tak habis, bawa bagi anak-anak pun makan. Nak buang pun tak? Daripada buang baik-baik aku. Tak pernah buang. Jadi dia ambil. Kena tangkap. Kena jatuh hukum. Pasal dia kata, kau curi. Ini bukan hak kau ambil. Ya, jadi maknanya hotel kena ada dasar. Ya. Jadi yang boleh menekan dasar kepada hotel ini adalah orang yang buat tempahan. Contohnya kita nak buat tempahan dekat hotel. Kita kata, okey, pengurus hotel, kita dalam kempen berjimat tanpa pembaziran. Okey, bagi kita tengok you punya polisi. Apa dasar you berkaitan dengan makanan yang tak habis? Boleh bawa balik ke? Boleh bagi customer ke? Ataupun boleh buat retort? Kita nak tengok you punya dasar ni. Dia akan cakap, tak ada, kita memang tak bagi orang makan. Okey, tak payahlah. Kita ambil kat lain. Kita ambil. Faham? Biar dia orang yang buat polisi. Dan kita pun tidak mungkin sukar untuk permulaan ni, untuk bercerita untuk 100%. Tak apa. 50% dulu pun tak apa. Ambil bawa makanan. Mana nak buat-buat? Tapi kita kena galakkan. Contohnya, disebabkan kita tidak ada dasar, kita pun tak ada dasar. Individu pun tak ada dasar. Kalau sate, dia ambil sate sampai 10. Makan 2 je. Dah tak lalu dah makan. Dah pinggan-pinggan makan. Jadi, tapi apa jadi pada yang 8? Buang. Siapa nak makan? Kalau you dah letak dalam pinggan, you pun tak tahu dekat mana. Jadi, sama ada kalau tak makan pun, okey, mungkin kita nak hantar ke zoo. Mungkin ada kita nak buat makanan. Ini tak ada. Ini bakar. Buang bakar je. Kita kena buat polisi. Maknanya kita untuk menjadikan suasana yang baik, kita perlu ada polisi. Antara polisinya yang Tok Ki buat contohnya, makanan rambutan yang kita makan, balik, jangan buang dalam tong sampah. Bagi dia peluang hidup. Faham Dan even kita buat polisi cerita, okey, kita nak tempat, bolehlah nak tanam bunga raya, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita tanam bunga raya, contohnya dulu, dia orang tanam pokok ni, masa dibanjir di Kelantan itu, air naik, sampai dia orang duduk atas pokok, tak ada makanan. Akhirnya makan daun pokok je. Tapi kan kata, kalaulah kita tanam itu mempelam, kita boleh makan mempelam. Sambil menunggu ini semua ada dasar-dasar yang harus memberi kebaikan kepada kita. Contohnya yang Tok Ki cerita sekali lagi, tentukan anak-anak kita, ajar anak-anak. Okey, biji ni tanam. Dia tumbuh tak tumbuh itu soal kedua. Tapi beri dia peluang hidup supaya dia boleh berjasa. Biji rambutan ke. Kita okey, Zal. Tapi Zalnya orang popular. Okey. Makan tempat-tempat besar. Okay. Itu kalau dijemput. Kalau tak jemput tak ada. Okey. Makannya, berapa kali yang kita tanam, kita makan mempelam banyak. Atau makan rambutan banyak. Rambutan. Berapa kali kita tanam? Ada sempat, ada tak kita beri kesempatan untuk rambutan ini hidup? Kalau kita lalu di IJN, depan IJN tu, kita tengok itu banyak pokok jambu. Tepi jalan tu.
Itulah yang patut dibuat. Biarlah jambu tu hidup. Ini kalau kita tanam pokok yang tak ada erti, bukanlah tak ada erti, pokok tu ada aja erti. Maknanya kita combine. Macam di Russia, di mana, dia tanam apple tu. Dia ada kata-kata. Jadi kita kena mencari kaedah untuk anak-anak kita, dia ajar, kau tanam pokok, jangan buang, jangan bazir, biar dia peluang hidup. Jadi, contohnya Tok Ki nak share, di rumah Tok Ki tanam mempelam, ada ciku, ada belimbing, ada limau, ada ulam raja, ada apa ada je. Jadi nak makan sayur, kau makan kat situ. Itu je, tak payah besar. Lepas tu buah-buah. Faham. Oi, membelam, menteri makan pun tak pernah tengok manis. Contohnya. Jadi, yang tu kita nak share ini, berikan kita peluang untuk menjadi produktif. Untuk menjadi produktif, dan orang kata, yelah Tok Ki boleh lah, Tok Ki ada tanah nak tanam. Tak, Tok Ki duduk di tingkat 40, tak ada tanah pun. Tanah sikit, tapi boleh je. Maksudnya kita kena ajar hati kita untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Dan kita tak nak mengajar, kita tak bertanggungjawab. Okey, Zal pergi ke majlis. Jadi MC, jadi apa benda lah. Air. Berapa kali air ni dilayan sepatutnya. Okey? Layan sepatutnya, biasanya kita duduk je, air buang je, tak ada buka, tak ada gelas, tak ada siapa kisah pun. Sedangkan air ini, dahsyat, tak ada air, cuba bayangkan. Jadi, maknanya kita nak masyarakat tu timur, okey, mungkin boleh letak gelas, letak air, tak payah tuang. Bila-bila nak, tuang lah. Okey? Guna bila perlu. Kalau tidak, dibuang. Habis dibuang. Walaupun sedikit. Tapi kita kena ingat sajalah untuk ingatan, air sekarang ni, di Petronas, airnya RM2.20 lebih kurang. Dulu murah je ya. Okey. RM2.20 untuk 600 ml. Sekarang ni, minyak, you tahu berapa harga dia? Minyak. RM2 lebih. 600 ml. Minyak, sebenarnya tak betul. Minyak RM1 lebih. Mahal air daripada minyak. Lepas tu kita buat. Cakap tu kola. Jadi ini tak kena, maknanya kesedaran itu perlu dibawa. Kita kena buat sesuatu yang terbaik untuk mengubah nasib kita. Pasal kita ni nak ada perubahan ni, kita ada element of change tu kena ada. Arah tuju untuk buat sesuatu perbezaan. Kita senang je. Contohnya kita nak didik diri kita. Okay? Kita tentukan sampah jangan buang rata-rata. Meja ni letak macam ni. Jangan letak suka-suka hati. Benda ni sedikit, tapi sedikit-sedikit adalah kita proses mengajar. Esok maknanya cari pun jumpa. Contohnya, cari pek ubat pun tak jumpa. Pasal dulu letak sana ni, letak sini. Cari hampir kebanyakan benda bila dicari tak jumpa. Cari bateri. Ialah benda yang merugikan kita. Jadi, mari kita buat sesuatu untuk bawa perubahan. Mari kita tengok apa perubahan. Kalau kita makan, tak habis simpan. Saya cuma nak beritahu kawan-kawan saya di luar sana, ini yang dilakukan di negara-negara lain tu ya. Dan kita mungkin dapat memetik ilham. Di Perancis, inspirasi yang boleh kita dapat mereka ialah komuniti bekerjasama dengan pasaraya untuk menyumbangkan lebihan makanan kepada badan amal. Okey, itu satu. Di Denmark, mewujudkan pasaraya WeFood. WeFood apa dia? Menjual makanan hampir tamat tempoh dengan harga murah. Kita tak ada benda-benda itu ya. Ini yang kata Tok tadi, polisi yang boleh dilaksanakan bukan polisi susah. Polisi pun tak ada. Yes, polisi pun tak ada. Korea Selatan, komuniti digalakkan menggunakan sistem bayar mengikut berat sampah makanan untuk mengurangkan pembaziran. Ya. Kemudian yang di Jepun, projek second harvest sebagai. Ini maksudnya lah mengumpulkan makanan lebihan dari restoran untuk diberikan kepada gelandangan dan keluarga miskin. Jadi akhirnya ada orang tanya saya, kita hado? Tak ada. Jadi as you said, perlu ada. Polisi pun tak ada. Polisi, kurang-kurangnya ada polisi tak ikut, boleh enforce juga. Boleh enforce. Ini tak dijadi.
Contohnya yang paling banyak, yang kita pun tak kisah. Pasal air kita senang. Kita pakai air dua kali ganda lebih daripada negara lain. Sampai 200 liter sehari. Orang lain pakai kadang-kadang 100 ataupun tak sampai. Bukan itu saja, dia orang menjaga. Contohnya, rain harvesting. Ada kita buat? Tak ada. Oh gila, benda ni boleh guna. Susah nak cari orang buat. Tak ada. Jadi, kita kena ubah. Kita kena pakat bersama-sama. Dan kadang-kadang kita kena buat ni bercakap berkali-kali, berpuluh-puluh kali untuk bawa perubahan. Memanglah nak didik ni tidak mudah. Tapi kurang-kurangnya kita usaha. Kita dah buat kerja kita. Cantiklah tu. Jadi dalam bulan kita berpuasa ini, ambil kiralah nasihat-nasihat tadi. Yang penting ialah, saya fikir ada satu gerakan yang harus kita lakukan. Movement to be done by us, kita. Jadi kita galakkan nanti supaya individu melaksanakan kerjanya untuk menjadi orang yang elak daripada membazir. Yes. Okey. Kedua ialah keluarga harus mendidik, menggalakkan, memberdayakan pendekatan untuk tidak membazir. Yang ketiganya mungkin banyak yang kita nak sebutkan ialah mereka yang dari kita pengusaha-pengusaha restoran dan sebagainya untuk memikirkan tindakan-tindakan yang boleh bagi mengelakkan pembaziran di tempat mereka. Okey. Kan? Sedikit. Okey. Balik nak cerita hotel tadi. Dia tak bagi orang bawa balik. Sama ada rakyat tekan ataupun kerajaan, autoriti kata okey, kita nak tengok polisi you mengenai atau berkaitan dengan lebihan makanan. Apa polisi you? Contohnya lah, kalau setengah-setengah tempat, you makan tak habis, dia charge you balik tau. Ya betul. Ada. Betul. Tapi kita tak ada. Kita tak ada kesedaran tu. Kita tidak terpanggil. Let's do something. Jadi, kita kena antara yang kita cadang adalah hotel-hotel besar ini. Dia boleh beli mesin yang tak mahal pun. Dalam 30,000 je. Okey. Makanan yang tak habis, masuk dalam mesin tu, dia panggil retort machine. Retort machine ni boleh meletak makanan dalam plastik retort yang boleh tahan sampai 2 tahun setengah. Kesahnya. Ya. Tak payah buang. Jadi sekarang ni katakan yang di sini, di gelandangan kan. Di gelandangan pukul 5 orang bawa makan. Pukul 6 orang bawa McDonald. Pukul 7 orang buat nasi lemak wanjo. Pukul 8 orang hantar lagi pasal kita ni kadang-kadang baik pun tak ada pengurusan. Hantar tom yam. You tahu tak apa jadi kebanyakan? Kebanyakan semua buang. Pasal dia orang pun tak lalu nak makan dah. Pukul 5 makan, pukul 6 makan, pukul 7 makan. Jadi, kalau kita buat retort food ni, maknanya kita boleh ada simpan macam makanan. Ya. Satu bank lah. Bank makanan. Maknanya hari ini tak ada makanan, ambil yang tu. Orang nak hantar makanan ke mana-mana, buatlah, pakailah retort food. Kenapa inisiatif semudah ini pun tidak berlaku? Tidakkah kita berdosa? Buang makanan beribu tan satu hari, ya Rabbi. Tak sedih ke? Orang tak makan, kita buang makanan. Jadilah bersahabatlah kita dengan syaitan. Syaitanur rajim. Okey. Baik. Nampaknya Tuki, nasihat yang terakhir mungkin dapat diberikan sempena kita bersama ini, dapat kita jadikan azimat. Banyak tu sebenarnya yang saya dapat. Saya fikir antara lain ialah untuk kita menggalakkan ramai di antara industri kita bergabung, kalau tidak membawa sendiri, bergabung untuk membelilah retort machine. Sekurang-kurangnya. Tak boleh pakai. Ada. Dia banyak. Retort machine ni dah banyak. Gasak. Dia pasal dia sebenarnya retort ni konsep ni mudah je. Dia, tengok sardin tak? Sardin tu tahan berapa tahun? Itu retort lah tu. Ya. Pasal dia guna certain temperature, dia tahan lah. Seriuskan dia tak ada apa. Jadi, boleh guna, kita boleh makan. Jadi, cuba bayangkan yang boleh makan, kita buang. Dosa siapa nak tanggung? Okey. Jadi, dah dapat kita reset. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, carilah maklumat mengenai retort machine ini. Dan kalau ada kesempatan, carilah tempat yang sudah ada untuk kita. Jadi tak payah kita fikir. Tapi kalau dapat, maknanya hotel kena buat. Kena buat kan? Wajib. Kalau ikutkan hukum je. Menteri istana nak buat. Ya, harus. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Tok Ki. Cuma akhir kata,
Ya. Tok Ki pesanan-pesanan, Tok Ki kalau bercakap ni bila sekali dia sebut tu kadang-kadang menjadi emas. Nasib baik tidak. Kalau tidak tambah-tambah emas kita ni. Okey Tok Ki. Dan nombor satu, kita bercerita pasal hati. Bercerita pasal menanam keikhlasan. Pasal ni syaitan ni, dia berjanji. Dia akan sesatkan semua. Kecuali yang ikhlas. Jadi kita kena tanam ikhlas tu. Pasal Tok Ki pun ingat, oh bagus aku bercakap ni. Tak pasal-pasal lah. Dapatlah habuan yang tak ada guna tu. Jadi maknanya kita kena cuba didik diri kita supaya sentiasa mencari ataupun sentiasa ikhlas supaya bisikan tak masuk dalam otak kita. InsyaAllah kita buat yang terbaik. Kita bawa perubahan. Tahun ini kita tengok, okey, apa yang kita nak janji mulai esok apa benda. Nak puasa ni, okey, apa kita nak buat? Nak makan banyak bergila-gila ke? Kadang-kadang makan-makan dah tak boleh nak bergerak. Ada ke itu yang kita nak? Mana kita ubah? Tak mudah ya. Tak mudah pasal kalau kita makan ni, kita minum air. Tak jadi. Dia kalau makan, minum air, perut menjadi buncit. Tengok perut Tok Ki cantik kan? Dengar tu betul-betul sempat. Jadi dia kena makan, let's say setengah jam minum air, jadi kita pun selesa, tak ada masalah. Kurangkan sulaman itu, kurangkan makanan itu. Cuba. Kadang-kadang kita terbawa juga. Oh, makanan sedap ni. Ya, ais kacang lah, cendol lah, segala benda. Jadi kita kena, let's bring about the change. Right. We can change. Kita boleh berubah. Jadi nampaknya kita sampai di sini saja dapat pesan dengan Tok Ki. Ini bagi saya, ini adik-beradik ini kalian selalu dijemput. Kalau tidak nanti terputus hubungan. Okey. Baik, kepada anda cakap terus, kita terus cakap bahawa untuk melaksanakan apa yang kita katakan mengatasi pembaziran, dia bermula daripada diri sendiri. Itu satu. Dan diri sendiri ni tak kira lah kita anak ke, kita bapa ke, ibu ke, ataupun kita pentadbir ke, ataupun kita pengusaha ke, kita kena tanya balik pada kita. Sama ada kita nak berkawan dengan syaitan atau kita nak melawan syaitan dengan menjadikan apa yang kita lakukan ni bermanfaat. Dan seperti mana kata Tok Ki lah, yang penting ialah kita tahu bahawa apa saja kita lakukan ini ada kesannya kepada diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Apakah kita melahirkan manusia yang kerjanya adalah untuk membazir saja dan merosakkan bukan sahaja alam tetapi hati untuk tidak menghargai tentang apa yang ada. Kerja kita adalah untuk membuang je. Pakai, buang. Kan? Jadi oleh kerana itu saya fikir nasihat yang diberikan oleh Tok Ki itu bagus dan insya-Allah kita akan jumpa lagi adik-beradik ini dari semasa ke semasa untuk bincangkan perkara lain pula. Sehingga itu kita ucapkan terima kasih kepada Tok Ki kerana sudi bersama dengan kita. Terima kasih kepada anda untuk bersama dan jangan lupa buka puasa atau berpuasa tetapi jangan membazir senantiasa. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dari Cakap Terus.